kata, you siapa nak tentu cara I berpakaian? Ini orang Islam, nama Islam. Dia persoal, dia kata, you siapa nak tentu cara I berpakaian? Ini pilihan saya. Kita nak bagi tahu pada semua orang Islam, arahan menutup aurat, arahan Allah pemilik alam ini. Dia bukan arahan ulama-ulama mana. Dia adalah arahan Allah yang Allah sebut dalam Quran. Muslimat kena bercakap bagi pihak syariat, bercakap bagi pihak Islam. Kami bangga dengan kami menutup aurat macam ni. Kami berasa kami tutup maruah kami. Kami rasa kami yang paling bermaruah, kami yang paling sempurna. Kami selesa dengan arahan Allah. Kena sebut begitu. Bila ada yang bercakap, yang petikai, yang persoal arahan Allah yang jelas, semua orang tahu wajib tutup aurat. Bila ada yang berani persoal, kita komen elok-elok. Jangan memaki hamut. Tak perlu bertikam lidah, komen elok-elok. Bagi tahu mungkin dia tak tahu.